saya lagi bersama wanita urat dawai tulang besi, The Iron Lady, Datuk Maznah Hamid. Terima kasih kerana bersama Apa Kata Wanita. Bukan senang nak dapat masa Datuk Maznah bersama kita ya. Terutama sekali hari ini dia nak berkongsi rahsia pula tu. Mana orang boleh nak kongsi rahsia kan? Rahsia lah kan? Rahsia apa? Biarlah rahsia. Okey, selain open secret. Rahsia yang telah terbongkar. Sekarang hari ini saya dah jampi dia membongkar rahsianya. Kabarnya Datuk Maznah akan menjelajah ke seluruh Malaysia untuk mengadakan seminar tentang rahsia 3K ni tadi. Dan kenapa Datuk Maznah dah puas ke nak jadi usahawan dalam bidang keselamatan, ataupun sekarang ni kenapa dah beralih pula ke bidang seminar, motivasi dan sebagainya? Sebenarnya Zam, saya Tuhan saya rasalah menjadikan saya untuk menjadi motivator, iaitu pembakar semangat. Dan tajuk saya selalunya dulu ni zero ke hero, dari kosong tiada ke berada, from nobody to somebody to big body. Okey. Big body tak mau. Dan saya ialah untuk membangkitkan semangat keusahawanan, awakening sebab saya tengok saya tak mau wanita ni duduk bergantung-bergantung dengan orang Zam, dengan suami, dengan bapa, abang minta dia, saya tak mau. Kita sekarang nak jadi orang yang berpendapatan tinggi, berdikari, dan yang pentingnya Zam, kita ni banyak bakat potensi dalam diri tapi tak keluar. Sebab kita tak dapat cari strength. Saya tengok Zam ni banyak belum keluar Zam. Belum keluar lagi? Belum lagi. Tu saya nak cari, sebab saya memang bidang psikologi keusahawanan. Bila saya tengok Zam, saya nampak apa yang tak keluar. Apa itu tu? Yang itu kena pergi ke Okey, okey. No, saya nak mencari menyelami bakat. Maknanya Datuk bila tengok seseorang wanita tu, wanita je, lelaki jangan tengok lelaki pun sama. Bukan. Bila tengok seseorang individu tu, Datuk boleh tahu, Datuk boleh mendalami, menyelami dia ni sebenarnya patut berniaga apa. Yes. Zam Zarina ni patut berniaga apa? Banyak tapi tak buat apa. Okey, baik, kita akan ada klinik. Klinik 24 tu seminar dan 25 tu ada klinik. Bila saya akan menyelami dan dia kata, Datuk, saya ni dah 10 tahun duk ni macam ni. Dia tu dalam wrong business. Kenapa? You patut jadi usaha tiap-tiap tahun, you bukan usia meningkat. Pendapatan, image, everything no. Jadi Zam, itulah yang akan saya terapkan. 25 one to one. Zam mari 25 daftar nama, saya akan tengok seorang-seorang, saya bukan buka baju. Saya menyelami. Ni macam psychic lah juga. Yes. Psychic lah Datuk boleh. Ada apakah perniagaan yang sesuai dengan Zam dan yang tak sesuai? Okey. The word semua tu. Dan saya juga akan business ideas, idea yang baru. Ini 20 abad ke-21, 21st century. Buat business 20th century mana boleh Zam? Betul. Tak boleh. Semua cara baru, inovasi, teknologi baru, buat kek, buat bolu, apa dia. Tak payah banyak jam apa semua. Tetapi yang penting, apakah yang sesuai dengan diri kita Zam? That is the most important. Orang kata, saya tak ada modal, Datuk tak ada meniaga. Modal sebenarnya ialah diri kita sendiri. Inner strength kita, kekebalan diri. Itu yang saya nak terapkan pada permulaan ciri-cirinya. Okey, ini yang akan Datuk kongsikan dalam seminar 3K tadi Kejayaan, kebahagiaan dan kekayaan. Okey. Saya juga, saya tak mau semua wanita menjadi sleeping partner suami dia, tak mau duk tidur dengan suami, nak jadi business partner. Jangan jadi saya nak menukar ni duk tidur sleeping partner pun kena jugalah tu wajib. Yalah, sleep lah. Lepas tu kita business siang, kita business, jangan tak tidur pula Zam. Lepas tu siang kita nak bersama dia berniaga. Bila dia tak ada, dia tinggalkan kita ke, kita tinggalkan dia ke apa? Bisnes itu kita yang jadi tokey Zam. Betul. Jangan sampai dia cari sleeping partner lain. Itu kebahagiaan yang kita nak tahu daripada Datuk Maznah. Selain tu kata Datuk Maznah tak berseorangan. Ada juga ikon-ikon lain akan bersama Datuk. Saya kata dalam klinik tu saya adalah pakar rojok lah nak tengok apa, tetapi lepas tu saya ada pakar-pakar. Ada ikon kejayaan. Saya ada yang handsome, ada mekanik keuangan, yang IT semua. Bagaimana kita nak menyemarakkan brand sekarang semua. Sekarang ni saya nak tanya audiens saya, nak tak kita tampilkan siapa ikon-ikon usahawan lain ni? Boleh tak kita tampilkan? Yes. Okey, apa kita tampilkan? Kita tampilkan, kita jemput dua ikon usahawan fasa era baru, era teknologi. Kita tampilkan ini dia jutawan internet yang tidak asing lagi, Dr. Irfan Khairi, tepukan. Wow. Dan juga
Ini dia mekanik wang. Mekanik wang. Abang Abu. Bukan pakar kewangan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Itulah Apa khabar Abang kita Abu? saya WhatsApp tadi, Zam. Oh, saya ya bawa ke? mekanik saya. Nasib baik ada mekanik. Ini mekanik uang lah. Okey, ini dah dia dua ikon usahawan yang akan bersama-sama dengan Datuk Mazhar. Yang mana satu hero, yang mana satu heroin ni? Ini heroin lah. Bukan hero, ini heroin bukan ya? Kalau boleh begitulah. Okey, baik. Abang Abu nak tanya dulu. Abang Abu ni dulu ni kerja mekanik ke, kerja workshop repair motosikal ke, lepas tu tiba-tiba jadi jutawan? Ni actually saya bukan mekanik kereta. Saya baru balik ni repair enjin wang orang. Okey. Enjin Jadi wang. kita repair enjin duit. Kita tak repair enjin kereta kita repair enjin wang sebab saya ni mekanik wang. Jadi saya ni memang membetulkanlah enjin-enjin masalah-masalah Oh, kewangan. ini yang pakai baju. Ni duit dolar. Okey. Saya kira penonton-penonton saya dari Singapura memang biasa tengok muka Abang Abu. Abang Abu sering memberikan motivasi kepada Cukup popular di warga Singapura. Singapura walaupun dia orang Malaysia. Okey. Orang Johor Bahru. Apa yang nak dikongsikan nanti bersama dengan Saya nak kongsikan beberapa perkara kenapa tu seorang tu miskin, kenapa dia tak cukup duit selalu dan kenapa ada orang boleh jadi kaya. Jadi saya akan juga tunjukkan tarian-tarian semua. tarian. You mekanik ke you penari? Apa satu ni tak Sebab apa. saya You nak- nak tunjuk tarian apa? Tarian kendian saya akan tunjukkan tarian juga dan saya akan memperkatakan sedikit sebanyak mengenai enjin dan juga sebenarnya. Okey, kita nak tengok tarian lah dulu. Nak tarian? Nak tengok kan semua tarian? Lama-lama tak? Lama-lama. Tarian. Apa nak di tarian ni? Tarian apa? Tarian ni kena ada muzik. Oh, kena ada muzik. Tak ada muzik tak boleh menari. Okey, Music, kita, please. kita minta muzik. Okey, muzik Okey, ni tarian pertama. Tarian pertama Apa dia tu cakap? Tari apa tu? Stop music. Okey, okey apa tu? Tak nak tak ikut tempo. Ni tu tarian orang-orang miskin. Dia dia orang miskin punya tarian. Macam Dia mana tadi gini. sekali? Dia gini. Dia masuk keluar, masuk keluar, masuk Muzik keluar. sekali lagi. Okey. Itu tarian orang miskin. Itu tarian orang miskin. Orang katanya kais pagi makan pagi. Dia semua yang masuk keluar. Memang tak boleh kaya lah. Ni lagi satu tarian orang yang susah. Susah. Dia middle class. Middle class. Yang banyak duit, ada Baik kredit sikit card daripada semua. miskin lah. Dia lebih baik sikit daripada miskin tapi tarian dia susah sikit. Ni Muzik lu. Sekali lagi. Apa tu? Okey, apa tu? Ini pula tarian orang susah. Dia gini. Dia masuk keluar pinjam bayar, masuk keluar pinjam bayar, masuk keluar pinjam bayar. Kesian, penat tarian dia. Kat dia sini lebih- lah alung-alung pun dia target orang ni Alung-alung. dia Cik Alung. extra sikit. Itu pun masalah juga. Jadi kita nak betulkan juga nanti. Kita nak ubah orang semua supaya jangan joget macam itu. Joget orang kaya pula. Wah. Okey. Music please. Okey. Apa tu? Apa seksi lah. Apa tu? Apa tu Abang Abu? Ini pula dia joget orang kaya. Macam mana tu? Orang kaya ni dia dapat duit dulu, dia simpan dulu. Oh, okey. Baru dia belanja. Dia dapat duit dia simpan, dia melabur, dia belanja. Dapat simpan dulu baru. Jadi dia seksi sikit. Dapat tu kadang-kadang pun dia dapat dipinjam juga daripada sos yang dipinjam juga. Biasanya lah walaupun dia dapat pinjam tu dia simpan, dia buat dia bukan pinjam terus belanja lepas tu invest. nak bayar, dia dapat. Labur, dia pinjam, labur. Dia melabur, dia simpan dulu baru dia belanja. Oh, Itulah okey. tarian-tarian. Okey. Ini yang akan Abang Abu kongsikan bagaimana kita nak mengurus wang kita supaya duit tu melekat dengan kita selalu macam orang kaya. Dan membiak. Dengan biak, ya. Oh, okey. Saya nak tampilkan jutawan internet kita ni. Jutawan internet kita. Okey, saya kira anda semua tahu ya, kewujudan internet telah mengubah corak perniagaan di dunia. Malah sekarang telah lahir lebih ramai bilioner-bilioner muda seumudia usia 27 tahun di dunia ni yang lahir daripada perniagaan internet. Betul tak? Betul. Okey, dan di Malaysia juga kita punya jutawan internet kita tersendiri. Ini dia. Yang muda. Bukan seorang, ramai lagi. dekat Tapi Malaysia ni. Dr. Irfan Khairy antara perintis Dari lokal. muda. Very young age. Ya, walaupun umur dia baru 33, dia dah jadi seorang jutawan pada usia berapa? 25. Wah, betul kan? Ini satu yang perlu di